Okey, di sini saya nak kongsi tentang masalah gatal-gatal yang disebabkan gangguan sihir, saka dan juga santau. Okey, ni maklumat ni saya kongsi pada pesakit setelah 10 tahun lah sejak daripada 2016 hingga 2026. Saya dah kendalikan lah masalah kes gatal yang berkaitan tentang sihir ni dekat 10 tahun. Okey, ni analisis rawatan setelah mana saya kaji mereka yang mengalami masalah sihir sama ada masalah gatal-gatal yang berkaitan tentang sihir ke, saka ke, santau ke. Dia ada 4 kluster, ada 4 kategori yang perlu diambil perhatian. Kita sekarang ni, kalau dulu saya lebih tertumpu kepada penggunaan Raja Gel dan juga Scrub Lemon saja. Tapi kali ni dia ada sedikit beza. Dia ada beberapa tahap yang kita boleh tengok dekat sini. Okey, tahap yang pertama, tahap waktu senja sahaja. Ini kluster yang biasa berlaku lah. Kemudian dekat sini ada tahap yang kedua ialah gatal tengah malam. Sehingga pada waktu subuh. Maksudnya dia bermula daripada nak masuk pukul 10 malam hingga pada waktu subuh. Habis waktu subuh je gatal dia dah mula hilang. Ini selalulah yang berlaku kepada pesakit. Kemudian yang ketiga, tahap dia gatal juga waktu yang sama, tetapi dia menggunakan bukhur premium yang tak memberi kesan. Tapi dia memerlukan kepada bukhur samurai. Ini ada tahap yang ketiga. Ini kluster yang ketiga. Okey, yang keempat, gatal tak kira masa dan juga ada kaitan dengan punca dalaman. Ini selalunya benda yang berkaitan tentang benda yang dimakan. Ada sesuatu benda yang dia makan, ataupun kalau orang itu dia kerap mimpi makan, ataupun orang itu kerap mimpi pergi kenduri ramai-ramai. Kalau pergi kenduri ramai-ramai makan tu biasanya ada kaitan dengan masalah saka lah. Tapi kalau makan sesuatu, ada orang bagi makan, lepas daripada itu berlaku gatal-gatal, emosi kita jadi berubah, kita rasa jadi panabaran. So tu macam ada kaitan dengan sihir lah. Dia ada beza. Okey, dekat sinilah yang saya kongsikan pada tuan-tuan. Dia ada beberapa tajuk yang besar dekat sini. Kemudian saya juga ada bagi satu jadual ringkas rawatan dekat sini. Dia ada jawatan dekat sini. Kalau kita tengok dekat situ, waktu gatal, senja, maghrib, gatal miang ni, dia produk yang kita cadangkan ialah Raja Gel dan juga scrub. Boleh klik terus dekat bahagian yang warna biru. Tulisan warna biru ni semua terus pergi kepada direct kepada produk. Macam tu. Okey, kemudian kalau kita tengok gatal itu dia melibatkan tengah malam, nak masuk tengah malam dia baru start gatal, nak masuk sampai pada subuh. Kadang-kadang kita dah tertidur, lepas tu kita tersentap, lepas tu kita terus rasa gatal. Pada masa itu dia kena gunakan bukhur premium. Okey, bukhur premium ni yang warna biru ni boleh tekan kat situ. Okey, dia boleh nampak terus kat situ. Dekat bawah ni dia terus akan ada dia punya panduan dia lah. Panduan dia. Sebab tu benda-benda macam ni dia kena baca dengan relax, tengok tenang-tenang. Okey, kemudian pada waktu tengah malam nak masuk kepada subuh ni waktu yang dia dah guna bukhur premium tapi tak jalan. Dia boleh gunakan bukhur samurai untuk level yang paling tinggi lah. Sebab itu kalau kita guna bukhur, dia boleh buat kerja 2 dalam 1. Dia boleh bertangas untuk diri dia dan dia boleh gunakan untuk rumah yang ada gangguan. Kalau kita tengok dekat sini, bukhur samurai. Kalau nak beli, terus boleh tekan kepada buy now teruslah. Mudah saja. Okey, ni ada cara-cara panduan dia dekat bawah ni sampai akhir. Tuan-tuan boleh tengok lah. Kat bawah ni pun ada review-review yang orang dah bagi review pada saya lah. Okey, kemudian kita back balik semula. Kemudian ada masalah gatal itu dia tak kira masa, sangat kronik. Raja Gel, scrub, bidara drop, bukhur premium ataupun bukhur samurai. Ni kita tengok dekat sini lah. Kalau nak pergi Raja Gel saja, tekan Raja Gel dekat situ. Dia akan nampak Raja Gel sajalah. Kalau dia nak beli scrub, scrub sajalah. Cuma tak kira masa ni, benda yang paling penting ialah dia kena gunakan bidara drop and ring tu. Ni bidara drop and ring ni dia kena ambil ni dulu.
Dia kena bersihkan. Biasanya kalau seseorang itu dia ambil bidara draw and drink ni, lepas pada itu dia akan muntah-muntah ataupun akan kerap membuang dekat bilik air. Ni cara-cara dia, penggunaan dia. Walaupun dia sebenarnya saya belum update lagi dekat sini. Walaupun pada asalnya saya nak gunakan untuk masalah sihir pemisah, benda yang berkaitan tentang suami isteri. Namun demikian, dia juga boleh digunakan untuk mereka yang mengalami masalah gatal-gatal yang dia ada disebabkan dengan sebab makanan. Dia kena buangkan dulu benda tu, baru dia boleh gunakan bukhur premium, baru boleh digunakan raja gel ataupun dia boleh gunakan scrub. Dekat bawah ni dia akan detail lah. Kalau tuan-tuan nak tahu tentang lebih mendalam lagi tentang kajian 10 tahun saya berkenaan masalah gatal-gatal, sihir, saka dan juga santau ni, tuan-tuan boleh pergi terus kepada platform website saya, Bidara Specialist. Type je dekat Google Bidara Specialist. Kemudian apabila tuan-tuan dah sampai kat sini, kita akan dapat kat sini lah. Ni boleh terus WhatsApp saya lah kalau nak tanya. Kalau nak tahu tentang masalah tadi tu, boleh tekan dekat yang sebelah sini tadi ni, yang ada tanda sebelah kiri ni kan, yang garisan 3 ni. Tuan tulis kat situ kenapa gatal. Dia ada banyak tajuk. Kat sini, gatal merayap bawah kulit, gatal tengah malam, gatal yang tak sembuh. Cari yang kat sini, gatal, sihir, saka dan juga santau, 4 kluster yang wajib anda tahu. Boleh baca kat sini, tenang-tenang, relax. Setiap daripada tulisan yang berwarna biru ni, saya jelaskan kat sini. Setiap tulisan ni yang berwarna biru boleh anda klik untuk terus kepada produk ataupun panduan penuh untuk penjelasan. Saya sengaja tak letak butang buy now tu untuk elak daripada gangguan semasa membaca. Saya nak suruh pesakit faham dahulu cerita tu. Contoh macam dekat sini kan, ni bertangas diri dekat atas ni. Dia ada kaedah bertangas. Ni ada cerita dia. Itu kaedah bertangas. Dia ada cerita dia sebenarnya. Lebih detail lah. Kalau nak pagar rumah, pembersihan dalaman, yakni perut. Ni bidara draw and drink lah. Selamat. Kita jumpa lagi. InsyaAllah di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.